Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukurkan kepada nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita berdoa manusia. Bawakanlah rahmat mari. Amin. Tetamu mari ni dia bawa rezeki mari. Bawakanlah rahmat. Alhamdulillah. Balik kita ni Ansar. Balik kita ni Ansar. Semua tu muhajirin. Apabila ada Ansar dan muhajirin, situlah tempat turunkan rahmat. Alhamdulillah, syukur. Balik kita ni sambung dengan bagai sikit-sikit. Ada kayu, ada betul-betul. Bisa lagi? Ada wait tengok. Habis daripada Baba Syed Warak dalam 30 tahun lebih dah. Habis mari tu. Pagi tu pakai siapa kalau ni. Hari ni kita nak sambung dengan hok ni. Ni surah dia kita ambil pagi. Daripada Baba Syed Warak. Amalan nak wirajinkan ibadah. Alhamdulillah. Hak Nabi Muhammad SAW berikan kepada Muaz bin Jabal. Ada pada satu hari Nabi itu akhaza Rasulullah SAW biyadihi. Nabi itu ambil tangannya pergi kepada Muaz. Pak Nabi kata, ya Muaz, wahai Muaz, wallahi demi Allah Ta'ala, inni la uhibbuka, sungguhnya aku ni kasih. Pagi tu hari ni dan pagi ni kita kasih. Pak Nabi kata, fala tada'anna, yang tinggal fi duburin kulli salatin, tiap-tiap lepas pada sembahyang 5 waktu, antakula, bahawa engkau katakanlah, Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Minta 3 perkara daripada Allah Ta'ala. Zikir. Tolongkanlah ya Allah, tolong kami. Wirajinkan zikir. Wa syukurika, dan rajin syukur. Wa husni ibadatik, dan molek ibadat. Orang kalau ada 3 ni tu, zikir ni hubungan Tuhan. Syukur ni la in syakartum la azidannakum. Kalau kita syukur ni, kau tambah. Wa husni ibadatik, wi molek ibadah. Ibadah kita nak molek ni ada ikhlas dan khusyuk. Hari ni nak buat hati kita nak buat ni lah kepada mari. Demo ada dah, tapi sama-sama ada ke tak apa, tak gitu. Ni banyak tak apa deh. YouTube boleh. Sama-sama ada boleh. Tapi kita ni ijazah lagi. Dengan apa musik orang. Pak kita nak pasal pion nak kan, nak ijazah. Ni. Apa dia tulis? Faedah ayat ini untuk meluaskan rezeki. Anisa lagi kan? Ayat ini untuk meluaskan rezeki dan melihara daripada hantu syaitan. Dinamakan dia ayat 1000 dinar. Patut kita harap ingat
akan dia dan baca Untuk makan buah kayu, buah durian. Oh ya Allah. Can segar. Jangan sampai Bibi. Ya, jangan. Sempat lagi beli sayur Buat turun kita. Mana siapa yang beritahu? Ada ke semasa? Ada. Kita banyak pergi lalu beli Ya. Kalinya I bawa seluar aja. Jadi lupa nak bawa yang ni. Ini kita pergi kat mana? Padang besar. Pada besar. Acik. Ya. Lebih. Yes, correct. Bat masih ada lagi kah? Sawadika. Kah. Tak bankrupt. Tak bankrupt. Sawadika. Tak bankrupt. Duit banyak kap. Duit banyak kap. Lapar makan kebab. Kap. Tam tom ya. Ini daging buaya, krokodil, what? Sate. Sate grill krokodil ni. Krokodil cha. Oh, medai. Foto. Wah, foto. Ini anak krokodil kecil. Sawadika, Kapika. Semua dah beli dan saya pun dah beli. Sudah tibanya kita beristirahat dan pulang ke hotel. Berikut liputan daripada saya, Sharifah Fitria. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Yes. Masya Allah.
Kan ada kereta. Tomorrow. Inilah makam terakhir kita dalam siri ziarah kita. Nama penuh beliau Tuan Guru Haji Ishak bin Ismail. Jadi siapa-siapa yang berdoa secara khususnya di tempat terakhir sebelum kita nak berangkat pulang insya-Allah ya. Baik, kita bagi salam kepada sahibul maqam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya aulia Allah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya ahbab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum Tuan Guru Haji Ishak bin Ismail. Bismillahirrahmanirrahim. Salamullah ya sadah minar rahman yakhshad perempuan. Sampai ke makam terakhir kita, seorang ulama besar yang disebut sebagai Tok Khamat Ahli Kerabi ni, yang menjadi tempat tumpuan orang untuk minta bantuan macam-macam. Minta bantuan bab agama, dia tolong. Minta bantuan bab hantu setan, dia tolong. Minta bantuan untuk buka tanah, dia tolong. Semua orang yang sangat baik, sangat lembut hati. Siapa yang mari nak minta hajat dia, nak minta penuhi hajat mereka, dia akan penuhi. Kenduri ke apa semua tak tolong. Ni Tok Guru ni lah. Nama penuh beliau adalah Tuan Guru Haji Ishak bin Ismail. Lahirnya tahun 1927 di Panga, Kerabi. Panga ni ada kata bukan Kerabi, dia satu daerah lain. Daerah dekat kawasan Kerabi juga, bersebelahan dengan Kerabi lah. Ya. Mula beliau belajar di Pondok Tok Bermin. Yang saya cerita Tok Bermin yang ada 10 Rijalul Ghaib sebanyak tu. Saya tengok kan, siapa-siapa ngaji Tok Bermin memang dapat pelik-pelik. Bukan pelik-pelik, dapat kehebatan yang luar biasa. Dia tumpah keramat Tok Guru bukan nak murid. Satu cerita tumpah. Kita mengaji Tok Guru yang berkat, yang baik, yang berkat, yang dia terdekat dengan Tuhan, mesti akan jatuh ke anak murid tu. Betul. Contohnya Tok Guru Haji Umar Lanai. Kita tak jumpa pun Tok Haji Umar ni. Saya sebab jumpa anak murid dia. Kata Tok Guru Tok Haji Umar ni sangat berkat. Dan tengok berkat macam mana, tengok waktu dia meninggal. Tok Guru Haji Umar meninggal 20,000 orang untuk jenazah dia. Anak murid dia Tok Guru Haji Umar Lanai, Ustaz Rifai, Tok Haji Bakak, puluh-puluh ribu orang jenazah. Ilmu yang berkat-berkat, ilmu yang khususiah buat beliau. Lepas tu Tok Bermin, dia dah ngaji Tok Bermin, dia masuk pula pondok seorang lagi Tok Guru nama dia Tok Monggol. Tok Monggol nama dia Tuan Guru Haji Hasan bin Muhammad Amin. Dia juga antara anak murid Tok Monggol, Tok Bermin yang pertama. Dia alim ilmu fiqh. Jadi Tok Bermin ni dia alim semua. Dia alim fiqh, tauhid, tasawuf. Tapi ada anak murid dia yang khususiah dengan dia. Murid ni dia alim bab fiqh ni. Murid ni alim tasawuf ni. Jadi mereka nak lebih mendalami ilmu secara khususiah, pergi anak murid yang alim-alim je lah, dia cabang-cabang furuk ni. Pun pergilah ke Makkah, ke Pondok Monggol di Patani, belajar dengan Tok Guru Haji Hasan Muhammad Amin. Ya. Ke apa tu? Ke ulat apa ke? Dah. Kemudian beliau balik ke sini, lalu membukalah pondok depan kita tu, yang ada pagar batu di Pondok Chong Pli. Kampung Chong Pli lah. Ataupun nama rasmi dia Madrasah Ishaqiyah Adiniyah. Nama dia Haji Ishak kan. Dia bubuh nama tu. Tapi orang kampung begini kampung pondok, kampung Chong Pli. Kampung Chong Pli. Saya mari mula-mula dengan bawa-bawa tu. Kami minta bantuan anak dia datang cerita, tapi anak dia tak datang itu. Dia hantar anak murid seorang. Anak murid dia khadam kepada beliau. Dia cerita macam-macam benda. Muncullah antara orang yang boleh cerita tu. Kita tahu nama aja, tapi dia cerita tu detail apa yang dia alami semasa berkhidmat dengan Tok Guru ni.
adalah hari terakhir kami berada di Krabi, Thailand, dan kami baru sahaja menziarahi Tuan Guru Haji Ishak bin Haji Ismail, dan kita akan menziarahi pondok beliau insya-Allah. Ma'assalama bumi Allah Krabi, Thailand. Daripada Giant. Daripada Giant. Hours later. Kepada makcik-makcik Tanjung Malim, Singapura, sila naik ke van. Singaporean Palembang. Palembang dah? Tanjung Malim, sila naik ke van. Hari nak hujan. Naik ke van, hari nak hujan. Hari nak hujan. Tak apa, kain dah angkat. Orang dah angkat. Itu kuat balap tu nama rangkut. Ya. Alhamdulillah kita sampai di Macalong Islamic School di Hat Nyai. InsyaAllah kita sampai juga pada hari terakhir ini. Sebab bila mungkin hanya lah. Dan alhamdulillah Bapak petani nama penuh beliau kesihatan lagu WhatsApp tu itulah gambar dia Tuan Guru Bapak Haji Syafi'i bin Ismail 1957 lahir dia.
lahir di kawasan Hadnai ni. Beliau mula-mula belajar tu daripada seorang tok guru, nama dia Tuan Guru Baba Haji Abdul Muttalib. Baba Abdul Muttalib ni seorang alim besar di Hadnai ni, muhadisin. Kalau kita sebut muhadisin ni orang yang bakal tinggi lah. Sebab kebanyakan ulama memang mereka alim 3-4 cabang kan. Tauhid, fiqh, tasawuf, ilmu adat semua alim. Tapi orang muhadis ini ditambah satu peringkat lagi. Dia menghafalkan hadis dan cukup banyak lah. Dan Baba Abdul Muttalib tu dia juga mengaji petani dan akhirnya mengaji di Nakhon Tamarat. Dia buka pondok di Kuala Lang. Jadi Baba ni Arham Baba Haji Syafi'i mengaji dengan beliau. Dan beliau dikatakan hafal ataupun menghatamkan Sunan Sittah yang pertama kali dengan Baba Abdul Muttalib tadi. Dia Baba tu ada beberapa orang anak murid yang hebat-hebat. Tapi dalam ramai-ramai tu 3 orang je yang khatam Sunan Sittah dengan Baba Muttalib. Beliau salah seorang daripada 3 orang sekawan tu lah. Lepas tu beliau pun dalam lagi tunggu terus cerita macam mana Baba itu pergi ke Lanai. Baba pun melantau pergi ke Kedah, belajar di Pondok Lanai di Baling Kedah, mengaji dengan Tuan Guru Haji Omar Zuhdi. Ada beberapa tok guru lain di situ. Dan kemudian lepas itulah baru Baba Haji Syafi'i ke Kelantan pula. Kelantan pula ke Pasir Tumbuh. Dan kemudian ke Kerandang Besut. Kita pernah ziarah makam Baba ke Kerandang Besut tu. Siapa yang pernah ikut pergi Terengganu dulu, kita pernah pergi ziarah makam Baba Najmuddin. Itu akan ketuk guru beliau lah di Besut. Dan lepas tu beliau pun sambung lagi pengajian ke Afrika. Ke Afrika di Johannesburg untuk mengaji ilmu hadis. Tapi kata Syekh tu kata kat dia, kamu hafal Quran tak? Nak hafal hadis ni? Kata tak. Dia kata tak boleh. Kena hafal Quran dulu baru hafal hadis. Masa tu umur dia 30 lebih lah. Alhamdulillah, kita minum sebentar di rumah Tuan Baba, Tuan Guru. Masya Allah, jemputan yang sangat istimewa buat kami. Silakan. Kenapa Ustaz? 10 orang anak. Oh, Masya Allah. Beb, itu nak ijazah? Tak payahlah. Kita dah 27, Beb. Ustazah silakan. Besar tempat, Masya Allah. Adik. Adik kembar. Oh, ada kembar. Jom. Alhamdulillah. 1 hour later. Setelah 1 hari dari pukul 9 pagi kita berjalan hinggalah sekarang, dan kita masuki sempadan dari Thailand ke Malaysia. Ini adalah tempat yang baru, yang mana video pertama saya dah upload dekat YouTube. Salamullahi ya sadah minar rahmani yaghshakum ibadallahi ji'nakum qasadnakum talabnakum tu'inuna tughithuna bihimmatikum wajadwakum فأحبونا وأعطونا عطاياكم هداياكم فلا خيبتم ظني فحاشاكم وحاشاكم سعدنا إذ أتيناكم وفزنا حين زرناكم
واشفعوا فينا إلى